Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, pertama sekali My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby. Dan yang keduanya My Hobby nak minta maaf lah ya, minta maaf kepada semua pengguna teknik Kabari Momentum sebelum ni, dan juga kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby. Sebab My Hobby dah lama tak update video. Okey, dan sebenarnya dalam proses saya nak stop dia punya trading dalam berkenaan dengan gold ni. Jadi saya nak fokus kepada akaun ataupun saham pula, sama ada di bursa BSKL ataupun dengan US. Tapi setakat ni saya ada buka akaun baru dengan broker Momo. Broker Momo sebab saya tengok balik dia punya ni, dia lebih murah dan senang lah. Dalam akaun Momo ni seperti yang sedang dipaparkan di skrin ni, kita nampak dia punya saham-saham US. Saham US di bawah yang dipaparkan di counter US lah, saham-saham tu. Yang penting sekali, saham ni dia patuh syariah dan juga mempunyai potensi yang besar lah untuk kita trade, berbanding dengan saham yang dipaparkan di papan bursa Malaysia. Ni dia tak sama, waktu trade dia tak sama. Tapi setakat ini sebab saya dah biasa trade yang luar negara, jadi saya lebih suka melalui broker Momo ni, saya lebih suka ambil saham US. Saya tak trade yang Malaysia punya lah, saya trade saham US. Seperti mana yang ada nampak tu, ada Coca-Cola, ada Chevron, ada Procter and Gamble, ada Johnson & Johnson. Tita tu terkecuali ya, Tita tu sebab dia Malaysia punya saja, saya masuk je, saya nak tengok dia punya market dia saja. Kemudian ada Microsoft, ada macam-macam lagi. Tapi yang saya pilih untuk saya perhatikan ni ada dalam 10 atau 11 counter saja. Yang penting dia ada nampak patuh syariah. Sebab ni dia ada kerjasama dengan bank negara dan juga sebagainya. Jadi di Malaysia ni dia dibenarkan lah. Setakat ni saya nampak sebab dia ada patuh syariah betul. Okey, setakat ni saya dah tak sampai sebulan lagi saya buka akaun dengan Momo ni, dan saya dah mula trade 6 counter, 7 counter macam tu. Tapi okey lah, walaupun dia tak menguntung, walaupun dia untung tu tak terlalu banyak macam sebelum-sebelum ni, tapi boleh lah 3 hari 4 hari sekali kita hold je, 4 hari sekali baru kita close, atau boleh 5 hari sekali baru close, boleh lah. Tapi di sini saya nampak lebih senang lah, lebih senang, dan dia tak akan MC saya rasa. Dia boleh trade serendah $5 untuk counter-counter saham US ni. Kita boleh trade serendah $5. Maksudnya kita boleh deposit, kalau deposit RM100, okey, lepas tu kita convert ringgit tu kepada dolar. Dalam akaun Momo tu sendiri dah ada tempat dia, jadi kita just convert saja. Jadi dalam akaun kita ada $20 macam tu, okey, boleh. Kita dah boleh trade satu counter sekurang-kurangnya dengan nilai $5, ataupun kita boleh trade 2 counter, sama ada nak ambil Coca-Cola satu ataupun dengan Johnson & Johnson ke tadi, ataupun Microsoft ke, Nvidia ke, ataupun apa-apa counter yang lain, boleh, tak ada masalah. Sebab kita boleh set serendah $5 sahaja. Setakat ni saya dah trade dan 2 kali withdraw lah, selama beberapa hari ni, dalam 2 minggu ni lah saya mula trade. 2 minggu ni, dalam masa 2 minggu 3 minggu ni lah, tak sampai 3 minggu dan 2 minggu lebih.
Tapi saya nampak okey. Saya rasa lebih senang kalau untuk yang beginner, saya rasa lebih senang dia orang trade dekat sini. Di sini saya berani jamin tak MC lah, insyaAllah tak MC kalau ikut teknik yang sebelum-sebelum ni. Di sini pun saya punya setting MA ataupun MA dia lebih kurang sama macam teknik yang sebelum ni. Nanti saya buat video baru, saya letak dia punya setting dia, cara setting. InsyaAllah kat sini kita tunjuk aja. Yang penting like, share dan subscribe channel ni. Okay, kita akan update dari masa ke semasa berkenaan dengan Momo pula. Saya bukan ejen dari Momo, saya bukan sebagai bukan dia punya ejen broker saja je. Sebab saya kebetulan saya buka kat sini, so saya nak ceritalah berkenaan kemudahan yang ada di sini, yang boleh nampak sini, yang kita boleh trade kat sini. Yang penting apa yang kita nak trade di sini dia patuh syariah. Tapi setakat ni tak tahulah dia punya kepatuhan syariah tu sampai tahap macam mana. Tapi yang penting dia ada logo patuh syariah di sini, kita yakin dan kita boleh trade saja. Di sini boleh nampak dia punya sejarah-sejarah yang pernah saya trade. Di sini kalau kita tengok withdraw dia, saya pernah withdraw 2 kali lah selama dalam 2 minggu ni. Kali pertama saya withdraw RM68 tu, dan tu dah masuk, dia akan bagi tempoh dah masa 3 hari untuk masuk ke akaun. Tapi yang RM68 ni saya tengok dalam masa 18 jam dia masuk akaun. Yang 275 tu baru withdraw semalam, sampai sekarang belum masuk lagi. Kita tengok mungkin dalam pukul 10, sekarang pukul 9.30, mungkin dalam pukul 10.30 nanti mungkin ni masuk. Kalau tak masuk mungkin besok lah, sebab dia bagi tempoh tu 3 hari waktu bekerja. Mungkin malam ni masuk insyaAllah. 275 ni saya hold dalam masa 4 hari 3 counter yang saya buka, 4 counter, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, lepas tu satu lagi Coca-Cola dan juga Intel. Apple saya 4 counter dalam masa 4 hari tu boleh dapat 200 lebih. Saya rasa lebih senang di sini. Yang mana yang pernah trade di MT4, MT5 tu, kalau nak trade dekat sini dengan modal yang kecil, saya rasa lebih selesa di sini. Walaupun keuntungan dia tak sebanyak macam di sana, tapi boleh trade di sini dengan rasa lebih selesa. Jadi kita boleh masuk sekali, tak tengok 2 hari 3 hari pun tak apa. Dia tak akan MC. Saya boleh bagi jaminan dia tak MC lah. Walaupun tak pandai trade, insyaAllah. Yang penting 10% dari modal kita masuk tu. Contoh ada $20, kita masuk satu counter ambil $5, tu pun dah okey dah. InsyaAllah dalam seminggu tu insyaAllah tak MC lah, kalau masuk betul pada tempatnya. Nanti saya tunjuk cara setting dia. Saya akan buat video baru lah. Saya tunjuk cara setting, cara entry, ikut saya lah, ikut cara saya yang saya dah buat sebelum ni lah. Saya rasa macam lebih senang kat sini lah. Kalau untuk pemula, saya rasa lebih senang kat sini. So yang mana yang pernah trade dekat forex ke apa ke, kalau rasa nak pindah kepada akaun yang lebih selesa, boleh buka akaun di Momo ni, boleh try kat sini. Dekat Momo ni pun dia ada ada US punya saham, Malaysia punya saham, ada Singapura, macam-macam. Kita boleh pilih ke atas. Tengoklah nanti. Kalau dah saya rasa tu, nanti boleh saya buka cara setting pula. Saya akan buat video baru. Dekat video ni boleh tengok tu order yang saya baru order sekarang.
kejap lagi pukul 10.30 baru dia ambil order yang atas tu. Dia masuk $100 yang tu. Ni kira entry yang ketiga lah untuk 2 minggu ni. Setiap kali entry saya akan hold 4 atau 5 hari lah. So kita tak payah nak tengok selalu lah. Boleh je nak tengok selalu, tapi kalau tak nak tengok selalu pun tak apa, sekali entry cukup lah. 3 hari 4 hari sekali tengok. Macam sekarang ni saya ada entry area 161 tu, so tunggulah open market je lagi, dia akan ambil lah di situ open market. Kalau dia tak ambil kat situ, dia akan ambil di bawah sikit, ikutlah keadaan dia open market je lagi pukul 10.30. Kalau dia open ke bawah, dia ambil bawah lah. Kalau dia open ke atas, dia ambil di atas lah. Sebab si entry tu ikut market, harga market semasa. Saya tak ambil entry limit. So saya ambil yang harga semasa. So kena tunggulah sekejap lagi. Dah pukul 10.30. Yang order satu tadi tu pukul 10.30 je lagi baru dia ambil. So kena tunggu dulu lah setakat ni. Okay. Kepada semua, saya boleh syorkan, kalau nak senang boleh cuba di akaun Momo. Kita trade saham pula. Sama ada kita nak ambil saham US ataupun saham Malaysia, terpulang kepada semua. Tapi kalau saya lebih kepada saham US lah. Sebab nilai dia satu dan juga waktu trade dia lebih open berbanding yang Malaysia. Okay. Sampai sini saja dulu. Sekian. Wabillahi taufiq.